Ni seorang lagi ni. Hari ni kantoi lagi. Yang mana Cikgu Bat ini telah memohon maaf kepada Nik Nazmi. Ni dia geng-geng Papa Gomo lah ni. Sumber rujukan untuk budak-budak Walak. Aku tengok geng-geng Perikatan Nasional ni bukan main lagi duduk usung Cikgu Bat berceramah sana sini. Tetapi hakikatnya rupa-rupanya kaki fitnah. Aduh, hai. Dia sama level je dengan Papa Gomo. Kalau bab mengutuk kerajaan, kalau bab mengkritik kerajaan, dia lah yang terpaling handal. Macam-macam dia kata. Tetapi hakikatnya kaki fitnah. Aduh, hai. Orang macam ni pun Walak buat idola. Cukup-cukup lah Walak. Cari orang yang berilmiah sikit lah. Tapi kita tidak pelik pun kan. Walak ni orang macam ni pun dia sanjung. Sebab kita tahu level Walak ni dia bukan cerdik mana. Asalkan apa pun cerita yang sampai kepada dia, dia tak kira daripada siapa. Kalau macam Papa Gomo tu, walaupun kita dah cakap dah, Papa Gomo ini dah berapa kali dah kalau sampai fitnah. Sama juga dengan Cikgu Bat ni. Tetapi mu tengoklah tiap kali dia ceramah, tiap kali dia buat live TikTok ke apa ke semua, kamu tengoklah bagaimana Walak duduk sanjung orang macam ni. Kalaulah Cikgu Bat ni mohon sumbangan ke, nak bayar denda ke apa ke, minta tolonglah Walak sumbanglah sikit seorang. Sekurang-kurangnya sedikit sebanyak boleh membantulah, sebab aku rasa Cikgu Bat sekarang ni pun dalam keadaan susah. Sebab dia hari tu bukan ke kena buang daripada Parti Bersatu ke.